Melalui program ini, sebanyak 30 juta diperuntukkan dengan maksimum grant sebanyak RM500,000. Dalam era globalisasi dan sebagainya, daya saing itu adalah sangat tinggi. And the finishing are usually hard and sorry, I have to do the video. Astagfirullahaladzim. Okay. Andai ditanya mengenai idea untuk berniaga, pastinya setiap individu ini mempunyai pelbagai cetusan minda kreatif untuk diangkat sebagai sebuah perniagaan. Persoalan yang timbul, apakah idea itu mampu direalisasikan? Apakah idea itu bersesuaian dengan kehendak pasaran? Dan lebih besar, apakah anda mempunyai modal untuk memulakan perniagaan? Kuala Lumpur menjadi lokasi bersejarah bagi 49 peserta Superb pusingan pertama berentak membentangkan idea dan inovasi perniagaan masing-masing dalam misi mendapatkan dana mencecah RM500,000 bagi setiap individu atau syarikat. Superb atau Skim Usahawan Permulaan Bumiputera adalah program yang diperkenalkan kerajaan melalui teraju dengan dana sebanyak RM100 juta untuk diagihkan dalam tempoh 3 tahun. Ia bukan sekadar bantuan modal tetapi lebih kepada pendekatan holistik membabitkan pakar bidang perniagaan dan korporat untuk membantu usahawan muda mencapai impian merealisasikan idea inovatif mereka. Bagi pusingan pertama, Superb menerima 1,791 penyertaan dengan sebahagian besar dari Lembah Kelang. Kebanyakan mereka beroperasi tidak lebih 3 tahun menghadapi persaingan yang hebat bagi membentangkan cadangan serta idea yang menjadi modal untuk mendapatkan kepercayaan anggota panel. Mungkin idea tu baik, mungkin cara persembahannya tak betul. Mungkin idea yang diberitahu tu tak jelas. Dalam mentoring dan coaching session yang kita adakan ini akan menjelaskan lagi apa benda yang perlu mereka katakan, mereka persembahkan untuk menarik hati judges yang ada, hakim-hakim yang ada nanti. Konsep Superb berbeza dari skim bantuan yang lain kerana ia lebih komprehensif dengan penyertaan 6 agensi kerajaan dan tokoh perniagaan membimbing peserta sehingga berjaya. Perbezaan yang kita buat dalam Superb Base Page Challenge di bawah teraju ini ialah kita menggembelingkan agensi-agensi yang sudah sedia ada, yang telah lebih 10 tahun pengalaman berdepan dengan pelbagai-bagai idea-idea startup yang datang kepada mereka bersama-sama dengan kita. Itu satu. Yang keduanya, the final decision ataupun judges tu bukan kita, agensi yang tentukan. Kita tahu kita perlukan tokoh-tokoh perniagaan yang lebih berpengalaman, yang telah menceburi bidang perniagaan di luar negara, di dalam negara, dan antara mereka ni adalah tergolong dalam mungkin top 40 richest men in Malaysia, akan ada bersama-sama dengan kita. Superb menyasarkan usahawan Bumiputera berusia antara 18 hingga 40 tahun yang mempunyai idea kreatif untuk produk dan perkhidmatan, teknologi baru ataupun inovasi dalam model perniagaan. Marketplace is a global. Kita kena cari usahawan yang mempunyai daya tahan, mempunyai exposure, mempunyai idea yang boleh dibawa ke peringkat global. Kerana kita tahu dalam era globalisasi dan sebagainya, daya saing itu adalah sangat tinggi. Apa yang menarik tentang program ini? Peserta yang tidak berjaya di pusingan pertama ini boleh memohon semula. Malah teraju memberi panduan dan bimbingan ke program bantuan dari agensi kerajaan yang lain. Setakat ini teraju telah membuat pelbagai kolaborasi dengan banyak agensi.
daripada peringkat agensi pusat sehingga ke koridor dan sebagainya. Ada program yang kita adakan bersama dengan agensi ini. Dan dengan ada kolaborasi yang sebegini, kita boleh salurkan idea-idea yang mungkin tak boleh masuk Superb, tapi boleh masuk program-program yang lain juga. Rata-rata peserta tampak berkeyakinan tinggi. Ada juga yang mengambil peluang untuk berkenalan dengan usahawan yang lain dan ada juga yang gemetar. Yang menariknya, usahawan wanita yang berkaliber turut serta dalam misi mendapatkan dana perniagaan. 4 peserta usahawan wanita mencuba nasib dalam pusingan pertama ini. Alhamdulillah, saya sangat teruja dengan peluang yang telah diberikan oleh Teraju untuk pitchkan the idea of our project. Sangat bergembira, nervous of course, looking forward to go through the process of coaching session, getting to know other participants and the judges. Begitu juga dengan usahawan yang mempunyai perniagaan unik dan berinovasi, pasti akan mendapat perhatian panel-panel juri. Pastinya program Superb ini merupakan peluang emas untuk mengorak langkah, menimba ilmu dan juga mendapatkan dana permulaan. Seiring tagline Superb iaitu terajui impian anda, impian usahawan mampu direalisasikan jika merangkul dana itu sekaligus menggerakkan perniagaan ke peringkat seterusnya. Bagi saya, program Superb daripada Teraju ni satu platform yang sangat bagus. Terutamanya kepada usahawan muda Bumiputra yang mempunyai idea yang bagus untuk perkembangan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur ataupun teknologi negara kita lah. Sebab selalunya pemuda mempunyai idea tetapi tidak mempunyai bantuan kewangan. So Superb ni merupakan satu turning point dalam idea diorang, sama ada menjadi realiti atau semata-mata fantasi saja. Pada hari keduanya, peserta wajib menjalani sesi coaching atau latihan selama 3 hari. Dikendalikan dengan konsultan perniagaan berpengalaman E2B Consulting Sendang Berhad. Pelbagai tips dikongsikan termasuk cara terbaik menyediakan kertas cadangan perniagaan agar lebih padat, bernas dan menarik ketika pembentangan kepada juri semasa sesi pitching. We break them to the classes. So dalam kelas-kelas ini kita suruh mereka praktis dan praktis. Sambil itu kita tunjukkan apakah kelemahan-kelemahannya. Umpamanya cara mereka buat slide. Setiap peserta dilatih di hadapan peserta yang lain bagi meningkatkan keyakinan dan mengenal pasti kelemahan individu dan kertas pembentangan. Satu nanti, what you can do, masa dia buat projektor tu kan, make sure besar punya screen. Make sure tau. Kalau dia apa kan, macam ni tak ada kan, tapi kat sana nanti you adjust sendiri. Kalau tak mau adjust, you adjust sendiri. Make sure the screen is huge. So does not look so apa, okay. Peserta hanya diberi tempoh 5 minit untuk membentangkan idea kreatif kepada juri. Bukan mudah. Pastinya ada yang menghadapi saat gemetar. Okay. It will happen, okay? It will happen to some of you. Masa present, boom, blank. Relax. Pandang bawah. Bangun balik. Start talking again if you must to. Kalau you kena ulang balik that slide, jangan ulang daripada mula. Kalau you kena ulang balik that slide, you ulang balik that slide. Look down, look down, look down. What slide for it? Sorry, I would like to repeat. Sorry, I would like to repeat. Okay, done. Let me tell you the difference. Peserta juga dibimbing dari segi aspek komunikasi bukan verbal agar kelihatan meyakinkan. Ada yang tidak berapa biasa dengan body language, for example. Jadi kita tunjukkan mereka apakah salahnya. Antara kesilapan kecil yang dilakukan peserta yang mungkin dipandang enteng tetapi akan mengganggu fokus dan keputusan panel juri. Walaupun kita dah cakap, umpama dia orang tak sedar, dia boleh bergerak begini. Kalau kita tengok that is distracting. Dia mengganggu para judges. Apapun, ilmu dan pengetahuan yang dipelajari ini adalah satu peluang keemasan bagi peserta untuk melangkah ke peringkat selanjutnya.
Siapa akan mara ke final? Setelah ilmu melalui sesi coaching ditimba, kini tiba giliran segala selok-belok kemahiran dan pengetahuan untuk sesi pitching atau membentangkan kertas kerja perniagaan dalam misi mendapatkan dana mencecah RM500,000 bagi setiap individu atau syarikat. Pembentangan selama 5 minit di hadapan panel juri di peringkat separuh akhir bukan suatu yang mudah. Intipati kandungan haruslah mencapai objektif dan mesej tersasar dan tidak tersimpang kepada poin yang tidak berkaitan. Dan ini antara reaksi sebelum peserta masuk ke bilik pembentangan. Sepanjang masa saya gementar. Actually sebab ini satu challenge yang besar pada saya sendiri dan dana sebanyak RM500,000 tu pun quite big. So satu tanggungjawab yang saya rasa besar lah untuk saya dan rakan-rakan saya lah. Macam saya teknikal, kita nak present kepada layman term punya panels. That's the most challenge yang paling susah yang saya face. Program Superb Kelolaan Unit Peneraju Agenda Bumiputera Teraju bekerjasama dengan pelbagai agensi bagi membantu usahawan-usahawan di bawah program ini untuk mengembangkan perniagaan dan mendapatkan pelaburan. Antara agensi berkenaan adalah Cradle Fund, Malaysia Technology Development Corporation MTDC, My Creative Ventures, Malaysia Venture Capital Management MAVCAP, Modal Perdana dan Perbadanan Pembangunan Multimedia MDAG. Mereka juga dipilih sebagai panel untuk pemilihan dan pencarian finalis peringkat separuh akhir ini. Apa kriteria pemilihan yang dicari? First, we look at the soundness of the business. We also see if the business makes sense, whether it's viable, whether it has a commercialization potential. We also like it if the idea has been, if the applicant has been speaking to other parties. For instance, they're not doing the idea like short sendiri. We are not centric into industries that they are looking at. But at the same time, being Modal Perdana, a venture capital management company itself, managing government's fund, we do look at some potentials that we ourselves would like to invest. This superb grant really helps a venture capital like us, whereby we can take them on very early, utilizing the grant effectively. It's not just give the grant and we walk away, and then we won't get, we handhold them. Permata berpotensi yang dicari boleh dihidu dari jauh. Benarkah? They must have the desire and the fire to start something. And usually, once we meet them, we can actually spot it from the beginning. It's a good business platform for Modal Perdana to look for good potential investment. Ada juga komen-komen dari panel juri menyentuh keyakinan diri setengah peserta semasa sesi pitching berkenaan. A good business proposal pun kadang-kadang English dia not so good, tapi itu semua kita boleh upskill them lah. A lot of people can come up with a lot of good ideas, but they lack in terms of execution. Setelah 2 hari sesi pembentangan proposal diadakan, kini tiba masanya untuk menyerahkan kepada keputusan yang dinanti-nantikan. Kepada anda semua yang telah berjaya, semua peserta yang berjaya setakat ini ke peringkat ini, beri tepukan yang gemuruh untuk diri. Pengumuman finalis dibuat pada satu majlis makan malam. Gamat, mendebarkan, suka dan duka menggamit suasana pada malam itu. Saya panggil dulu 10 peserta pertama. 30 peserta akan ke halangan terakhir membentangkan idea di hadapan panel juri.
Base Pitch adalah satu cabaran yang akan menjadi mekanisme memilih penerima geran Superb dan terbuka kepada usahawan Bumiputera yang berumur di antara 18 hingga 40 tahun atau syarikat Bumiputera yang telah beroperasi kurang daripada 3 tahun. Peserta usahawan Bumiputera yang layak dipilih ke cabaran akhir ini akan diadili jawatan kuasa pemilihan yang dianggotai sekumpulan panel usahawan berjaya. Berikut antara wajah-wajah finalis Superb peringkat pertama. Joining the next round, we are very happy to hear that. So we hope to see you the next round. When we start the next round, we hope to see that your business moves on. Come on, man! So, Tanya. Anda tidak berjaya. Tetapi jangan putus asa, sebentar. Terima kasih. So, congratulations to you. Congratulations. Mainly, we are really sorry about Raju. Sebab kita tak ada kira sebenarnya ada 3 places lagi. So, you guys made it. Halangan pertama sudah ditempuh. Kini tiba masa halangan terakhir dalam misi mendapatkan RM500,000. Of course, perasaan menakutkan juga kerana saya rasa saya seorang peserta yang the only peserta yang mencubakan diri di bidang riadah, fitness, kesihatan yang ramai peserta lain mereka banyak untuk teknologi, banyak untuk inovasi. Jadi yes, lebih menakutkan juga. Overwhelming, ya. Teramat bersyukur dan juga terasa satu lagi bebanan yang bakal kita tempuhi lah pada hujung minggu ni, yang mana challenge dia lagi bertambah sukar sebab panel tu kita tahu semua daripada panel-panel yang orang yang dah berjaya. So komen-komen yang kita akan tempuhi tu nanti akan lebih mencabar daripada sesi yang pertama yang kita telah lalui. Sebenarnya kita pun tidak mengharapkan sangat. Cuma kita berasa bersyukur dapat latihan yang agak unik lah oleh jurulatih kami. Dan jadi apabila saya dapat mendengar pitch lain oleh rakan-rakan saya rasa bersyukurlah kalau dapat terus ke pusingan terakhir, rezeki kita. Tetapi kalau tidak, kita ambilkan sebagai teladan. Bagi yang tidak berjaya ke final, peserta perintis ini mempunyai pilihan untuk memohon semula ke fasa kedua dan seterusnya. Dana skim usahawan permulaan Bumiputera atau Superb ini akan diumumkan pada setiap suku tahun untuk 3 tahun berturut-turut. Untuk suku pertama ini, 25 peserta akan maju meneruskan langkah memburu dana RM500,000. Kepada yang berjaya untuk melangkah kepada peringkat final pada hari Sabtu ni, anda akan diuji dengan lebih dahsyat lagi. Any other program? Program tu ada macam-macam. Superb, as the name says, you must be really superb. Tanggal 29 hari bulan Mac 2014, tibalah masa yang ditunggu dan mendebarkan. 25 finalis berentap untuk membentangkan idea dan inovasi perniagaan. Hasil pemerhatian kami, rata-rata peserta menampilkan keyakinan yang tinggi berbanding pada sesi pitching sebelum ini. Kumpulan perintis ramai 25 peserta skim usahawan permulaan Bumiputera Superb di bawah teraju
menerima kunjungan mengejut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang meninjau peringkat akhir Super Biz Pitch di Madrid. Superb, as the name says, you must be really superb. Menurut Datuk Seri Najib, beliau mahu meletakkan super pada standard yang tinggi. Kepada yang berjaya adalah kumpulan perintis yang bakal menjadi teladan pada semua. Pemilihan adalah yang terbaik kerana tidak mahu mana-mana syarikat Superb gagal. Itulah wawasannya untuk Superb. Ia bukanlah satu cabaran yang mementingkan siapa yang dikenali tetapi menjurus kepada ilmu yang diketahui. Di bilik inilah, peserta-peserta membentangkan proposal perniagaan dan diberi masa 5 minit untuk meyakinkan para juri tersohor dan antaranya Dr. Jamal Yusof, Pengarah Urusan Omni Petro Maritime Sdn Bhd, Datuk Wira Amir Maidin, Pengarah Urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad, Datuk Awang Buthaman, Naib Pengerusi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Datuk Kamarudin Meranun, Timbalan Pengarah Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Air Asia Berhad dan pastinya Ketua Pegawai Eksekutif Teraju Husni Saleh. Pastinya loceng penamat ini menjadi kekhawatiran peserta. Reaksi spontan juri selepas perjurian dilakukan. Kebanyakannya masih memerlukan lebih training dari segi presentation. Dan ada juga yang memberi projek-projek yang amat memberangsangkan yang boleh kita asah dan boleh kita bawa ke tengah, you know. And then I find some of that project even can be applied in Asia or part of Tune Group. So I'm very proud lah to see that as a Malaysian, there is so much and so many ideas which are different, which can be commercialized, and insyaAllah will help the Bumiputera to come up. Selepas saja sesi pitching itu, sesi soal-jawab diadakan bagi mendapatkan penjelasan dan penelitian setiap proposal perniagaan. Inilah saat penentuan. Setiap persoalan bakal menentukan keputusan untuk meraih dana RM500,000. Apa yang kita cuba tekankan di sini adalah projek-projek ni satu projek-projek yang baru dan projek-projek yang boleh kita ketengahkan dan boleh kita meluaskan, itu scalability. Jadi kita tak nak projek-projek yang berunsuskan kepada kontrak, projek-projek yang mungkin one-off deal. Jadi kita memerlukan projek-projek yang bisa dengan proper guidance, proper training dan proper support. Dan mereka-mereka ini boleh membawa projek ni ke at a different level. As a jury, kerja kita ialah untuk mencari daripada 25 tu, have they reached that superb level, not just an ordinary level, tapi tahap yang lebih tinggi. So kerja kita ni to challenge the participant, to ensure that one, they can articulate apa yang dia nak buat. Yang kedua, because kita ni orang meniaga yang dah lama sikit, kita kata dah uban. So in this way, through our experience, kita nak tengok whether that project is also viable. Siapakah mereka ini yang akan mencapai superb level seperti yang diwawarkan oleh Datuk Wira Haji Amir itu tadi? Siapa antara 25 peserta superb ini yang akan mendapat dana kelolaan teraju? Apakah ada antara peserta wanita yang akan mendapat dana ini mengatasi peserta lelaki? Impian siapakah yang bakal diterajui untuk menjadi realiti? Pastikan anda bersama Astro Awani bagi merungkai perjalanan finalis Superb melalui program Agenda Awani khas di saluran 501.